Yang nak awet muda, nak hilangkan wrinkle dekat muka tu. Meh, rapat dengan akak sharekan rutin skincare harian akak. Akak gunakan Set Age Reversis. Set ni fokus untuk bantu kulit lebih tegang, moist, hilangkan garis halus di muka supaya kekal sihat dan cantik. First item adalah cleanser. Lepas tu kita ada eye cream. Then kita ada juga serum. Dan kita ada essence. Last sekali kita ada moisturizer. Okey, akak ajarkan cara penggunaan dia. First adalah cleanser. Fungsi dia untuk bersihkan kotoran, lebihan minyak, tanpa buat kulit rasa kering atau tegang. Cleanser yang baik ni penting sebab kulit kena bersih dulu. Baru skincare lain boleh buat kerja atas kulit kita nanti. Cleanser kita ni bentuk krim tau. So tak banyaklah nak guna. Lebih jimat. Lepas cuci muka, kita gunakan essence pula. Essence ni basically lebih kurang samalah dengan fungsi toner. Tapi dia lebih premium. Ada bahan antioksidan dan sebagai vitamin boost. Bila akak pakai essence ni, berangan jap lah pakai essence yang mahal tu. Yang tahu-tahu, yang tak tahu abaikan. Kualiti tetap sama, lebih terjamin halalnya. Step ketiga, kita ada serum. Ini step untuk bantu repair kulit, kurangkan appearance garis halus dan support collagen untuk firmkan kulit serta merta. Serum ni best tau. Ni best seller. Tekstur dia cepat serap dan tak melekit. Step seterusnya adalah moisturizer. Yang ni wajib setiap hari kena pakai. Moisturizer ni fungsi dia lock semua skincare yang kita pakai tadi. Bila kulit cukup lembap, makeup pun lagi cantik lah dan tahan lama. Last kali kita ada eye cream. Area mata ni paling cepat tunjuk tanda aging sebab wrinkle. Eye cream ni bantu hydrate dan juga jaga kawasan sekitar mata supaya nampak lebih segar. Selalu orang skip step ni. Tara, cantik tak muka Yan sekarang? Rutin Yan simple je tapi konsisten. Jom korang, kulit tak boleh patah balik masa tapi kita boleh slow down aging process. Kita juga yang tengok kan?